Saya juga bukanlah orang yang menolak sepenuhnya muzik, tetapi dalam masa yang sama saya juga sentiasa berhati-hati untuk tidak bermudah-mudah dengan muzik. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Kita dah belajar hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya setiap yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang apa yang ada di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Manusia tak tahu halal ke haram benda ni. Macam nak kata halal, ada ulama kata haram, ada ulama kata halal dan seumpamanya. Baik, itu hadis yang kita dah pernah belajar. Di mana dari sisi Al-Imam Syafi'i sendiri, muzik adalah haram. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan muzik ini haram, berdalilkan kepada hadis yang banyak. Namun sebahagian pendapat, antaranya pendapat mutaakhirin, ulama-ulama moden, antaranya adalah semisal Imam Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala menyebutkan muzik ini boleh digunakan pakai selagi mana ada tujuan yang jelas dalam manfaat. Maksudnya seperti menjadikan satu orang budak lebih mudah menghafal sesuatu yang dia patut hafal. Jadi kita lagukan, maka dia menghafal dengan lagu. Tidak ada masalah. Begitu juga dengan menaikkan semangat ataupun minat orang kepada agama. Dalam hal-hal yang ringan, saya kira ianya masih boleh diterima. Bahkan saya juga bukanlah orang yang menolak sepenuhnya muzik, tetapi dalam masa yang sama saya juga sentiasa berhati-hati untuk tidak bermudah-mudah dengan muzik. Tapi berbeza dengan halnya muzik-muzik yang dibawakan dalam pentas-pentas konsert, pentas-pentas nyanyian ataupun persembahan. Maka di sini kita perlu lihat satu kaedah yang lain yang kata fuqaha, ahli fiqh, majtama' al-halal wal haram illa ghulibat haramul halal. Tidak bercampur satu halal dan haram, melainkan yang haram akan mengatasi yang halal. Maka kita lihat dalam konsert-konsert seperti Gegar Vaganza, dalam tu ada nyanyian-nyanyian yang pelbagai, ada tarian, ada unsur-unsur tabarruj ataupun berhias-hias bagi wanita yang melampau, tabarruj al-jahiliyatil ula, seperti mana orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu mereka bertabarruj supaya mereka menonjol di hadapan lelaki-lelaki, dan itu sifatnya artis, mereka akan sentiasa mengenakan pakaian-pakaian yang menonjol. Maka itu jelas sekali adalah tabarruj dan ianya adalah haram. Maka bercampurnya halal dan haram, ianya menjadi haram. Kerana itu menjauhi tempat-tempat ini, program-program sebegini, itu adalah lebih selamat dan tentunya itu adalah lebih menepati apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ada sebahagian manusia yang mereka itu membayar ataupun menjual ataupun mendapatkan hasil berurusan jual beli dengan cerita-cerita yang direka-reka, ataupun lahwal hadis ini juga disebutkan sebagai bunyi-bunyian yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah, yang mana mereka gunakan perkara ini untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tanpa mereka sedar. Wa yattakhidhaha huzwa, dan mereka menjadikan ianya sebagai satu benda yang ternyata sia-sia, tidak membawa manfaat. Mereka sangkakan mereka buat lagu itu dan ini sebenarnya memberi manfaat, tapi sebenarnya ia tidak membawa apa-apa manfaat untuk orang lain, bahkan untuk diri sendiri. Dan itu adalah seperti mana tafsirnya Ibn Abbas radhiyallahu an berkenaan dengan ayat ini, di mana itu adalah muzik. Allahu a'lam. So, apa yang saya boleh sebutkan tentang muzik, tentu sekali ianya bukanlah satu benda yang baik secara mutlak. Ianya bukanlah sesuatu yang bersifat haram, tetapi ianya adalah sesuatu yang boleh sahaja merosakkan seseorang itu daripada memahami agama dengan baik, sehingga mereka memahami agama itu dengan cara muzik. Dan ini adalah apa yang berlaku hari ini. Ia bukanlah totally haram. Saya tidak bersetuju dengan perkataan yang menyatakan muzik seluruhnya adalah haram. Tetapi saya bersetuju menjauhi muzik itu adalah jalan yang paling selamat. Saya
Saya duduk dalam bidang editing video, videografi, fotografi, maka saya melihat muzik itu ada gunanya, tetapi bukanlah sesuatu yang dilihat sebagai perlu untuk dihayati. Dia bukan yang itu. Dia membantu dalam sebahagian sudut, apalagi untuk memberikan penekanan, awareness dalam video-video yang kita nak gunakan, tetapi bukanlah sesuatu yang perlu diutamakan sebagai sesuatu penghayatan ataupun menenangkan. Yang itu mengarut, saya tak faham juga macam mana. Allahu a'lam bisawab. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u